Baiklah, objektif utama penganjuran Jom Masuk U 2025 edisi Zon Sarawak 2 ini yang akan berlangsung pada 3 hingga 4 Mei 2025 adalah untuk mempromosi serta menyebarluaskan maklumat dan kemudian ia dapat mendidik dan memupuk kesedaran di kalangan pemohon dan juga masyarakat awam. Selain itu, ia dapat memotivasi dan mendidik pemohon dalam menyebarluaskan maklumat mengenai peluang pendidikan tinggi dan menyampaikan maklumat mengenai pelaksanaan dasar pemilihan ke IPTA maupun ke IPTS. Jadi secara tidak langsung ia juga dapat membantu pelajar membuat pilihan yang bijak berdasarkan minat, kelayakan akademik dan hala tuju kerjaya selaras dengan keperluan pasaran kerja pada masa hadapan, dan ia juga dapat mendekatkan perkhidmatan Kementerian Pendidikan Tinggi serta agensi-agensi berkaitan seperti UPU online kepada orang ramai melalui khidmat nasihat secara langsung. Pada masa yang sama, ia dapat meningkatkan kesedaran dan motivasi pelajar sekolah menengah serta calon lepasan SPM. Tapi SPM dah keluar kan pada 24 April ini, dan lepasan STPN dan juga yang setaraf untuk melanjutkan pengajian ke peringkat yang lebih tinggi. Secara keseluruhannya, Jom Masuk U 2025 menjadi platform strategik KPT dalam menyokong agenda nasional memperluas akses kepada pendidikan tinggi yang berkualiti dan inklusif. Program Jom Masuk U 2025 di Zon Sarawak 2 ini menyasarkan pelajar lepasan SPM, STPN, sijil kemahiran tahap 3 dan mana-mana kelayakan yang setaraf, khususnya dari kawasan luar bandar maupun pedalaman di Sarawak. Ia juga terbuka kepada ibu bapa, guru dan kaunselor yang berperanan penting dalam membimbing pelajar membuat keputusan pendidikan. Program Jom Masuk U 2025 di Sarawak ini dijangka melibatkan penyertaan lebih 60 institusi pengajian tinggi dan agensi berkaitan, termasuk universiti awam, politeknik, kolej komuniti, institut latihan kemahiran awam serta institusi pendidikan tinggi swasta. Jadi antara tawaran kepada pengunjung, sudah pasti akan memberikan maklumat kemasukan dan program pengajian yang penerangan terperinci mengenai syarat kemasukan tadi, laluan akademik dan juga bidang pengajian yang ditawarkan oleh pelbagai institusi. Dan pada masa yang sama, khidmat nasihat UPU online juga akan diberikan, yang mana sesi konsultasi langsung untuk membantu pelajar memahami proses permohonan dan pemilihan program melalui sistem UPU akan turut dihebahkan dan diberikan taklimat. Dan dari aspek maklumat kewangan, sudah pasti penerangan mengenai pinjaman pendidikan, beasiswa dan bantuan kewangan yang tersedia juga akan dilaksanakan. Pada masa yang sama juga pameran STEM dan juga aktiviti interaktif turut diadakan, yang mana pameran berkaitan tentang sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik iaitu STEM, serta aktiviti seperti pertandingan bercerita, drone soccer, pertandingan e-games iaitu Mobile Legend dan juga produk-produk perusahaan yang turut dipamerkan, dan persembahan kebudayaan dan juga sesi santai juga akan turut menjadi elemen-elemen penting dalam JMU 2025 Zon Sarawak 2 ini, yang mana persembahan kebudayaan serta sesi bersama dengan personaliti media sosial untuk menarik minat pengunjung. Dan program ini sebenarnya bertujuan untuk memberikan maklumat menyeluruh dan peluang interaksi langsung antara pelajar dan institusi pengajian turut dapat membantu mereka membuat keputusan yang tepat mengenai hala tuju pendidikan tinggi mereka. Yang mana kita dapat lihat dalam Jom Masuk U 2025 ini, ia menekankan 3 elemen penting, iaitu dalam kreativiti berfikir, mencipta dan memberi inspirasi kepada orang lain. Selain itu, ia dapat mengajak pelajar untuk menggunakan kreativiti mereka untuk memberikan impak yang positif, dan program yang mampu memberi inspirasi kepada pelajar untuk meneroka potensi kreatif mereka dalam pelbagai bidang. Kerana di dalam Jom Masuk U 2025 Zon Sarawak kali yang kedua ini, untuk edisi yang kedua ini, ia sudah pasti diberikan beberapa kluster, seperti kluster konsultasi iaitu runding cara, ada juga ruang interaktif yang menekankan elemen-elemen edutainment, demonstrasi, kemudian ada juga pocket activity yang melibatkan aspek
aspek keusahawanan. Antara aktiviti yang dirancang menerusi Jom Masuk U 2025 edisi Zon Sarawak 2 ini adalah seperti sudah pasti ada cabutan bertuah bonanza, gerai jualan, kemudian kita ada juga aktiviti seperti fashion show yang melibatkan daripada Kolej Komuniti Kuching dan juga pihak Unimas. Kemudian ada sesi interaktif dan kuis polisisi yang melibatkan soalan-soalan yang akan diberikan secara ad hoc kepada para pengunjung menerusi soalan daripada pihak Politeknik Kuching, Politeknik Muka, Politeknik Metro Betong, Kolej Komuniti Kuching, Kolej Komuniti Mas Gading, Kolej Komuniti Santubong, Kolej Komuniti Betong dan juga Politeknik Metro Betong dan juga Kolej Komuniti Sarifili. Dan kita dapat lihat juga menerusi Jom Masuk U 2025 ini pelbagai aktiviti interaktif juga turut diselitkan seperti pameran inovasi, kemudian kita ada juga demonstrasi berhubung kait tentang robotik, dan juga ada juga yang melibatkan demonstrasi dari sudut seni landscape. Dan kita juga turut memberikan kemeriahan menerusi Jom Masuk U ini menerusi festival polisisi at Jom Masuk U, yang mana akan ada dilaksanakan kursus pembelajaran sepanjang hayat, iaitu kursus PSH, seperti kursus tiramisu cake, cara-cara membuat kek. Ada juga kursus yang melibatkan hal-hal yang berkaitan tentang wooden charm, yang mana kursus-kursus pendek ini tuan-tuan dan puan-puan yang akan hadir ke Jom Masuk U ini, yurannya adalah secara percuma. Dan segala bahan-bahan mentah untuk kursus ini turut disediakan secara percuma. Jadi saya mengharap menerusi kursus-kursus pendek ini semua pengunjung dapat memberikan mengambil peluang untuk mengikutinya dan boleh melayari media sosial seperti Facebook Politeknik Kuching Sarawak, Unimas, Kolej Komuniti Mas Gading, Kolej Komuniti Kuching dan sebagainya untuk mendaftar bagi menjadi peserta menerusi kursus pendek yang akan dilaksanakan ini. Pada masa yang sama, bagi belia yang meminati e-games, jangan lupa untuk turut serta dalam pertandingan Mobile Legends, yang mana akan ada 8 pasukan yang akan turut berentab dalam pertandingan ini. Harapan kami selaku pihak penganjur, iaitu Kementerian Pendidikan tinggi, sudah pasti kami mahu sambutan yang lebih meriah dan meluas daripada pelajar, ibu bapa, guru serta masyarakat setempat di Sarawak, khususnya di sekitar Kuching, Bau, Lundu, Serian, Sri Aman dan sebagainya. Kalau dapat daripada Betong pun boleh hadir, dan sudah pasti dengan harapan ini ia akan dapat memastikan lebih ramai pelajar lepasan SPM, STPM dan yang setaraf, kerana kita tahu 24 April keputusan SPM telah pun keluar. Jadi jangan lupa untuk hadir. Kita juga turut menjemput guru-guru kaunselor yang menerusi majlis guru kaunselor kebangsaan, yang mana kita faham ada di kalangan menerusi Jom Masuk ini kita tak dapat nak dedahkan kepada semua daerah di seluruh pelosok Sarawak, tetapi kita memanggil guru kaunseling daripada Limbang, Miri, Sibu, Bintulu, Kapit untuk turut bertandang ke sini bagi memahami tentang program-program pengajian di IPTA maupun di IPTS, dan akhirnya mereka ini bolehlah menyebarkan info-info maklumat yang berkaitan tentang proses program pengajian ini kepada pelajar-pelajar di sekolah mereka.